Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Bidayatul Hidayah, Syarah Matan Ummul Barahin, pada muka halaman yang ke-7 bagi kitab Rumi. Adapun kitab Jawi muka halaman yang ke-3, muka surat 7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala telah berkata yang empunya karangan. Siapakah yang empunya karangan? Tuan bagi karangan yang mengarang kitab yang beliau syarahkan itu, iaitulah namanya Syekh ataupun Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang dikenali dengan Imam Sanusi, yang mana kita maklum kitab Bidayatul Hidayah yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah kitab syarahan, sebuah kitab huraian bagi kitab Arabnya yang berjudul Matan Ummul Barahin. Jadi katanya pengarang rahimahullahu ta'ala telah berkata yang empunya karangan, iaitu Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yang mana dia kata di dalam kitab dia Matan Ummul Barahin, dia kata begini: Bismillahirrahmanirrahim. Dia
berkata dalam kitab dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni kita masuk pada perbicaraan pendahuluan bagi kitab Matan Ummul Barahin. Yang dulu hak muka surat 1, 2, muka surat 3. Hak muka surat 3, hak Rumi ni 4, 5 dan 6 itu adalah pendahuluan bagi kitab Bidayatul Hidayah yang karangannya ialah karangan bagi Tuan Syekh Muhammad Zain Al-Faqih rahimahullahu ta'ala. Adapun sekarang kita masuk pada perbicaraan pendahuluan bagi kitab Matan Ummul Barahin yang merupakan syarahan bagi kitab yang ada pada hadapan kita masing-masing ini. Jadi dalam kitab Matan Ummul Barahin telah berkata oleh empunya karangan iaitu Imam Sanusi, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, arti di sini ni bukan dengan makna maksud Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Bukan maksud bagi Bismillahirrahmanirrahim. Kerana maksud terjemahan daripada basmalah itu telah dia beritahu pada pertemuan yang telah lalu pada pendahuluan kitab kita ni. Iaitulah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasih akan hambanya. Hak hari tu. Hak ni dia tak terjemah dah lah. Cuma dia nak cerita kat sini, dia nak huraikan kepada kita. Sebab apakah pengarang kitab Matan Ummul Barahin dia memulai kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebab apa? Lalu kata dia artinya, yakni dengan maknanya sebab dimulai pengarang kitab Imam Sanusi di dalam kitab beliau yang berjodoh Matan Ummul Barahin dengan Bismillahirrahmanirrahim tu sebab apa? Maka sebabnya ialah memulai kitab ini, yakni oleh pengarangnya memulai kitab Matan Ummul Barahin ni dengan basmalah, iaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kerana mengikut ia empunya bagi karangan Matan Ummul Barahin itu, dia nak ikut bagi Quran yang mulia. Nak ikut cara susunan Al-Quran. Jadi ayahanda yang dirahmati oleh Allah, mana-mana kitab, kalau kita belajar di mana-mana kitab syarak, kitab agama, baik ilmu itu ilmu usuluddin, ataupun ilmu itu ilmu fiqh, ilmu itu ilmu tasawuf, ataupun apa-apa ilmu yang mana kitab itu adalah kitab agama, buku agama. Maka apabila kita balik sahaja muka mula-mula, mesti kita akan tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dia hurai cerita berkaitan dengan apa kitab tu, cerita tentang fiqh ke, cerita tentang tasawuf ke, cerita tentang akidah ke, ataupun apa-apa kitab hak agama. Bila kita buka muka surat mula-mula, helaian mula-mula, mesti mula-mulanya dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jarang sekali kita tengok kitab agama tak mula dengan Bismillah. Mesti mula dengan Bismillah, kebanyakannya. Jadi apakah sebab? Apakah faktor? Apakah rahsia ulama-ulama ataupun pengarang-pengarang kitab dia mulai kitab karangan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebab yang pertama, kerana mengikut bagi Quran yang mulia, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Karim tu maksudnya yang mulia.
Cuma kita biasa dengar Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Quran yang mulia. Jadi sebab rahsia yang pertama, ulama-ulama memulai kitab mereka dengan basmalah. Basmalah tu nama bagi perkataan hak kita sebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah, nama bagi perkataan hak kita sebut Alhamdulillah. Kalau hauqalah, nama bagi kita sebut La haula wala quwata illa billah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Tahlil, La ilaha illallah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, basmalah nama dia. Jadi ulama-ulama memulai kitab mereka dengan basmalah ini. Rahsia yang pertama kerana nak ikut pengarang-pengarang kitab syarak, nak ikut cara susunan Al-Quran. Nak tiru cara susunan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu mulanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita tengok. Al-Quran 30 juzuk kalamullah. Ada setebar berapa ratus muka surat tu. Bila kita buka sahaja mula-mulanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam surah Al-Fatihah. Yang merupakan satu ayat daripada ayat Fatihah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi mulai dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tiap-tiap surah dalam Al-Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang tu bukan satu ayat daripada surah-surah. Jadi dalam Al-Quran mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka nak tiru. Oleh kerana ini kitab ni adalah kitab yang berunsurkan dalam bab agama. Kitab ni ada kepentingan nilai dalam agama. Maka nak tiru cara Al-Quran. Al-Quran yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kitab-kitab agama pun nak tiru cara Al-Quran tadilah. Hak mulai dengan Bismillah, maka kitab agama pun mulai dengan Bismillah. Dengan basmalah. Bahkan bukan hanya Al-Quran sahaja yang memulai dengan basmalah. Termasuk juga kitab-kitab Allah yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit. 104 buah kitab yang dikenali dengan kutubus samawiyah ataupun kutubul munazzalah. Kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit, 104 buah termasuk Al-Quran, semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kitab-kitab selain Al-Quran dengan bahasa dia. Bukan dengan bahasa Arab lah. Bukan dengan bahasa Arab hak bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah. Dengan bahasa dia. Dengan bahasa masing-masing. Kerana kitab Allah, hak Allah turunkan bukan dengan bahasa Arab, kitab-kitab lain. Dia ada bahasa-bahasa dia. Bahasa zaman tersebut. Adapun Al-Quran ni iaitu kitab hak dalam bahasa Arab. Jadi kitab-kitab dulu pun hak semuanya ada 104 buah juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, cuma dalam bahasa masing-masing. Dalam bahasa masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, telah ijma' ulama' bahawasanya Allah Ta'ala memulakan kitab-kitabnya 104 buah itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun di dalam bahasanya masing-masing. Dalam bahasa masing-masing. Jadi inilah hikmah yang pertama. Sebab apakah rahsia? Kalau kita lihat dalam karangan-karangan kitab-kitab ulama,
mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab yang pertama, nak ikut cara susunan Al-Quran. Yang kedua, dan mengerjakan ia empunya karangan, iaitu Imam Sanusi. Sebab yang kedua, rahsia yang kedua, memulailah karangan kitab-kitab ulama ini bukan hanya kitab ada di depan kita sahaja memulai dengan bismillah, bahkan kitab-kitab lain pun sama. Sebab yang kedua, kerana mengerjakan ia, kerana nak beramal ia, kerana nak menjunjung ia, bagi sabda, yakni bagi mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak beramal dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sudut mafhumnya, apa dia hak Nabi bersabda? Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain, fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain, fahuwa ajzam. Ada 3 riwayat. Yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap urusan yang mempunyai cita-cita, yakni tiap-tiap urusan yang bernilai. Itu maksud dia. Tiap-tiap perkara yang ada nilai di sisi syarak, tiada dimulai di dalam tiap-tiap urusan hak kita buat tu, kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu urusan yang kita lakukan tanpa memulai dengan bismillah, kurang barakahnya, kurang barakah. Apa-apa kerja hak kita buat, kalau kita tak mulai dengan bismillah, maka urusan hak kita buat tanpa ada bismillah, kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Nak makan tak kata bismillah, nak minum tak kata bismillah, nak pakai baju tak kata bismillah, nak naik kereta tak kata bismillah, ataupun apa-apa urusan yang kita buat tak kata bismillah, urusan hak kita buat tu tak ada barakah, kata Nabi. Tak berkat. Bermakna kalau kita nak berkat, itu panggil mafhum. Kalau kita nak berkat berdasarkan hadis ni, walaupun Nabi tak kata hendaklah kamu kata bismillahirrahmanirrahim, tak. Nabi hanya cerita, kalau kita buat satu-satu benda yang kita tak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, apa hak kita buat tu? Kalau kata kita minum, hilang dahaga. Kalau kita makan, kenyang. Kalau kita naik kenderaan, musafir ke mana-mana, sampai. Tapi urusan hak kita buat tadi tu, tidak ada keberkatan, kata Rasulullah. Tak berkat. Apa dia berkat? Berkat ni benda yang tak nampak dengan mata. Tak boleh nak kesan dengan mata. Berkat ni maknanya, kalau kita makan tadi tu, menguatkan kita untuk buat ibadat. Kita minum, hilang dahaga, menjadi keupayaan kepada kita, mendorong untuk kita buat ibadat. Itu panggil berkat. Itu panggil barakah. Allah Ta'ala campakkan kepada kita tu kebaikan. Apa hak kita buat tu, Allah beri kebaikan. Itu panggil barakah. Jadi andai kata kita buat satu-satu benda tanpa kita mulai urusan kita dengan bismillah, sebut nama Allah, hak kita buat tadi tidak ada keberkatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itulah pengarang kita dia mulai dengan bismillah. Kitab-kitab agama yang lain memulai dengan bismillah.
Kerana Nabi bersabda, nak beramal dengan mafhum daripada hadis Nabi, tiap-tiap apa pekerjaan yang bernilai di sisi syarak, kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, urusan tersebut tidak ada barakah, tak berkat. Jadi nak berkat, baca Bismillah. Nak buat apa? Baca Bismillah. Nak minum, baca Bismillah. Nak naik kenderaan, baca Bismillah. Baru berkat. Kerja buat gerak-geri hak kita lakukan. Melainkan tidak termasuk di dalam hak Nabi sebut tadi, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillah tidak ada keberkatan. Tak masuk dalam kata ni. Makna kata kalau nak berkat, baca Bismillah. Hak ni tak boleh baca. Mana benda-benda hak tak boleh nak baca? Tidak termasuk dalam mafhum hadis tadi. Yang pertama, apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang makruh, maka hak ni tak termasuk. Tak termasuk dalam kata mulailah dengan Bismillah. Nak buat benda makruh. Apa dia nak buat benda makruh? Contohnya benda makruh, dalam kitab kita tu ada nota kaki dia kat bawah tu. Nota kaki dia tu, iaitu pada baris yang ketiga daripada bawah. Bukan, baris yang mana tu saya tengok tadi. Biar. Tu baru tengok tadi je. Dalam kitab Rumi ni ada nota kaki. Baca sendiri lah nota kaki tu. Nota kaki. Jawi pun ada juga di tepi. Saya tak terbaca ni hak di tepi tu. Baik, tak apa. Kita hurai mudah. Kita baca hak dalam. Jadi tak termasuk dalam kata nak berkat baca Bismillah, iaitu perkara-perkara yang makruh. Contoh perkara makruh, menilik kepada faraj. Faraj siapa? Faraj isteri. Contoh. Kemaluan. Nak tengok makruh tu. Hak orang lain haram. Hak kita sendiri makruh. Hak bini makruh, isteri. Jadi baca Bismillah. Tak boleh. Hak tu tak termasuk. Hak tadi kata Nabi, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillah tak berkah. Hak ni tak termasuk dalam kata tu. Jadi tak payah kata Bismillah lah. Kerana nama-nama Allah ni nama-nama yang suci. Allah yang maha suci daripada kekurangan. Yang maha suci daripada segala kekurangan. Maka nak buat benda-benda hak kurang-kurang ni, hak ni tak boleh kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Tak termasuk dalam kata hak hadis tadi. Tak termasuk. Begitu juga benda haram. Haram kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah, contohnya orang tu minum arak. Minum arak, tapi juruhnya dia tu Bismillahirrahmanirrahim. Haram dia kata Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kerana minum arak tu hukumnya adalah haram. Haram. Andai kata dia iktikad di hati dia, dengan aku baca Bismillahirrahmanirrahim ni, air ni jadi halal, jadi kafir, jadi kufur. Na'udzubillah. Jadi kufur, jangan main-main. Mempermain-mainkan nama-nama Allah boleh membawa kepada seseorang itu tercabut imannya dengan sebab perkataan. Boleh jadi murtad. Sebab-sebab jadi murtad ni banyak. Ada kalanya dengan perkataan kita, ada kalanya dengan kita buat satu-satu perkara. Boleh jadi murtad. Ini dengan sebab perkataan. Kita bermain-main dengan nama Allah. Dengan niat hati kita, apabila kita baca Bismillah, benda ni jadi halal, sedangkan benda tu haram, maka jadi kufur, na'udzubillah, tanpa tak sedar. Itu tak termasuk. Apa lagi benda tidak termasuk dalam kata
mafhum hadis disuruh untuk kita baca bismillah. Kalau tidak berkat. Di antara lagi yang tidak termasuk ialah perkara-perkara yang hina-hina hak kita nak buat. Benda-benda hak kotor-kotor kita nak buat. Hak ni juga tidak termasuk dalam kata saranan supaya memulai dengan bismillah. Contoh, nak basuh air kecing anak kita. Nak basuh tahi anak kita. Bismillah, tak boleh. Tu tidak disuruh benda tu. Kerana benda tu lekeh. Benda tu benda kotor. Benda tu benda cemar. Tak sunat kita kata bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda hak begitu tu. Nak ludah air liur, tak perlu kata bismillah. Sebab benda tu benda jijik-jijik. Benda kotor-kotor, benda luat-luat. Benda cemar-cemar. Maka ianya tidak disuruh kepada kita untuk membaca bismillah. Di antara lain lagi yang tidak disuruh kita membaca bismillah ialah tiap-tiap ibadat yang tidak dituntut pada syarak supaya kita kata bismillah. Maka tak payah kata juga bismillah. Apa diakah ibadat-ibadat yang tidak dituntut untuk kita memulai dengan bismillah? Di antaranya seperti kita nak memulaikan sembahyang. Nak mula solat. Mula solat ni dengan Allahu Akbar. Mula dengan hak tu. Bukan mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak sunat kita buat begitu. Sebab ibadat ni dituntutnya mula dengan Allahu Akbar. Maka tak sunat kita bismillah. Begitu juga ibadat seperti azan. Azan. Apabila seseorang itu nak melaungkan azan, tak sunat kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sunat. Bahkan dituntut untuk memulai dengan lafaz Allahu Akbar tadi. Bukan dituntut supaya kita bismillah dulu. Tak. Terus kepada Allahu Akbar. Biar mula-mula tu ialah Allahu Akbar. Sembahyang, azan, berzikir. Sama, berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul zikrillah. Ada. Terus kepada zikir kita. Tak perlu, tak sunat kita mulai zikir itu dengan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Ini dipanggil tiap-tiap ibadat yang tidak disunatkan kita untuk dimulai dengan bismillah. Jadi ada beberapa perkara yang tidak dituntut. Satunya perkara makruh. Yang kedua perkara haram. Hak makruh kita baca bismillah. Hak haram kita baca bismillah. Kemudian tidak sunat kita baca bismillah pada perkara-perkara yang hina-hina, cemar-cemar. Yang keempat, perkara-perkara ibadat yang tidak disunat untuk kita mulai dengan bismillah seperti solat, azan dan juga zikir. Itu tidak termasuk di dalam hadis Nabi, mafhum hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang bernilai di sisi syarak yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu kurang barakah. Jadi kalau kita nak barakah, mulalah tiap-tiap gerak-geri kita, kecuali perkara-perkara yang disebutkan tadi, mulalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru apa hak kita buat tadi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dua perkara dimulakan pengarang kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Dua sebab, dua rahsia. Baik. Lagi katanya pengarang rahimahullahu taala.
dan memulai pula yang empunya, iaitulah pengarang bagi matan Ummul Barahin Syekh Sanusi, dan memulai pula yang empunya karangan dengan mula yang kedua. Apa dia mula yang kedua? Iaitulah Alhamdulillah. Hak lagi akan datang ni. Kerana memberitahu ia empunya karangan Syekh Sanusi atas bahawasanya permulaan itu terbahagi atas dua bahagi. Yang pertama, nama dia dinamai dengan permulaan hakiki, artinya permulaan yang tiada terdahulu pada hadapannya oleh sesuatu, seperti bismillah. Dan yang kedua dinamai permulaan idhafi, artinya permulaan yang ada terdahulu pada hadapannya sesuatu, seperti alhamdulillah. Maka iaitu permulaan yang kedua, iaitulah sudah didahulu, iaitu permulaan yang kedua sudah didahulukan terlebih dahulu dengan bismillah, maka berkata ia alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Artinya bahawasanya puji itu terbahagi atas 4 bahagi. Okey, azan dulu dah. Azan dulu.
والشرف والدرجة العالية وبعث مقاما محمودا للأسف إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala pada halaman yang ke-8, maka berkata ia, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik. Jadi Alhamdulillah ni dia panggil permulaan idhafi. Permulaan dia ada dua. Permulaan sungguh-sungguh permulaan hakiki itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni permulaan juga, tetapi permulaan idhafi nama dia. Apa dia permulaan idhafi? Permulaan yang dia ni didahulu oleh Bismillah dulu. Bismillah dulu baru Alhamdulillah. Lepas Alhamdulillah baru yang lain-lain. Jadi Alhamdulillah ni nisbah kepada Bismillah, dia kemudian. Alhamdulillah nisbah kepada perkataan-perkataan yang lain, dia adalah yang awal. Dia ialah yang mula-mula. Itu nama dia permulaan idhafi. Adapun Bismillah ni permulaan hakiki. Memang sebelum daripada dia tak ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Mula-mula memang dengan Bismillah. Sebelum tu tak ada lagi apa-apa perkataan. Dia panggil permulaan hakiki. Adapun Alhamdulillah permulaan idhafi. Itu nama dia dari sudut ilmu pengajian dia, tuan-tuan. Baik. Jadi apa dia makna Alhamdulillah? Terjemahan dia. Segala puji-pujian bagi Allah. Itu Alhamdulillah. Hak kita duk sebut tiap-tiap kali kita solat. Wajib kita kena baca ni. Di solat Zuhur 4 kali. Di solat Asar 4 kali. Di solat Maghrib 3 kali. Berapa dah? 4 tambah 3, 11. Di Isyak 4 kali. 11, 12, 13, 14, 15. Di solat subuh 2 kali. 17 kali sehari kita kata kalimah ni dalam Fatihah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi segala puji bagi Allah ni, bila sebut segala puji, apa kita faham? Segala puji satu ke banyak? Segala banyak. Segala banyak. Puji baru satu. Sekarang segala puji. Alhamdulillah ni makna dia segala puji. Segala puji. Jadi puji itu berapa yang dikatakan banyak tu? Ni kita nak faham apa Alhamdulillah. Segala puji menunjukkan banyak. Segala. Yang mana segala puji ni lillah, milik Allah. Hanya milik Allah. Segala puji milik bagi Allah. Hanya milik Allah. Tertentu bagi Allah. Mustahak bagi Allah. Segala puji yang kita kata ianya adalah milik bagi Allah. Apa makna bagi kata segala puji itu? Maka kata dia, artinya bahawasanya puji itu terbahagi kepada 4. Puji ni ada 4. Hak kita kata segala puji itu hanya milik Allah. Ada 4 puji. Semua ni milik Allah keempat-empatnya. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Puji Allah bagi Allah. Atau puji qadim bagi qadim, puji Allah bagi Allah. Seperti puji Allah akan dirinya. Dia puji diri dia sendiri. Boleh ke puji diri sendiri?
Allah boleh puji diri dia sebab dia tu pemilik bagi sekalian ni. Hak dia semua. Maka dia boleh puji kerana semua ni milik mutlak bagi Allah. Milik dia semata-mata. Maka dia puji diri dia. Mana dia puji diri dia? Seperti firman Allah yang menunjukkan Allah puji diri dia sendiri. Hak dikatakan puji qadim bagi qadim, yang mana segala puji milik Allah. Seperti firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik bagi Allah, yang mana Allah itu Tuan bagi sekalian alam ini. Milik dia. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah puji dia. Maka bila Allah puji dia, puji itu milik siapa? Milik kita ke milik Allah? Milik Allah. Itu satu puji. Itu nama dia bagaian daripada kata puji. Yang mana puji, segala puji ni milik Allah. Puji yang pertama nama dia puji qadim bagi qadim. Allah puji dia. Allah puji diri dia sendiri. Maka bila dia puji diri dia sendiri, maka puji itu adalah milik bagi dia. Ni hak kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sembahyang kita. Itu satu. Yang kedua, puji qadim bagi yang hadis. Puji Allah bagi yang hadis. Yang hadis tu makhluk. Allah puji makhluk. Manakah Allah puji makhluk? Yang mana puji ini pun bukan hak makhluk, hak Allah. Allah puji makhluk dia, tapi bukan milik makhluk dia puji itu. Milik Allah juga. Apakah yang kedua ni? Seperti puji Allah akan setengah aulianya. Allah puji kekasihnya seperti firman-Nya, ni'mal abdu innahu awwab. Allah Ta'ala berfirman, sebaik-baik hamba bahawasanya taubat kepada Tuhannya. Siapakah hamba kat situ? Dalam ayat Quran tu sebaik-baik hamba. Hamba tu siapa? Iaitu Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub. Jadi dalam ayat ni Allah puji Nabi Ayub. Allah puji Nabi Ayub. Nabi Ayub ni hamba, makhluk dia. Allah puji Nabi Ayub yang merupakan makhluk dia. Namun puji tadi tu adakah milik makhluk? Kalau dalam ayat ni milik Nabi Ayub, tak, milik Allah. Walaupun Allah puji makhluk dia, tapi puji tadi milik Allah, bukan milik makhluk. Bukan milik makhluk. Sebab apa bukan milik makhluk? Kerana puji Allah tadi itu, Allah puji kepada makhluk, yang mana makhluk tu adalah milik Allah. Milik dia. Nabi Ayub tu makhluk Allah, ciptaan Allah, manusia yang Allah cipta, yang merupakan Nabi lagi Rasul. Jadi Nabi Ayub ni siapa? Milik Allah. Maka dah Allah puji Nabi Ayub, maka puji itu kembali kepada Allah, kerana Nabi Ayub itu adalah milik bagi Allah. Payah sikit kita nak faham tu. Seperti macam ni lah. Seperti macam ni. Kita yang buat masjid ni. Ni masjid ni kita buat. Kita kontraktor dia. Kita hak buat sendiri masjid ni. Siap semua sekali. Bermula daripada bim kita buat, bermula daripada piling lagi kita buat, sehinggalah jadi cantik masjid ni. Kita pun keluar daripada masjid, kita pun tengok. Kita duduk kat parking sana, kat parking kereta tu kita tengok kat masjid ni. Oh, comel masjid ni. Kita tengok. Oh, cantik masjid ni. Ish, kalau malam lagi comel. Kita kata. Dia puji siapa tu? Puji tadi tu kembali kepada siapa? Puji hak kita puji tadi. Nak tanya, kembali kepada siapa puji tadi tu? Kembali kepada dia sendiri. Sebab apa kembali kepada dia sendiri? Sebab masjid tu dia hak buat.
Dia hak buat masjid tu, lepas siap semua masjid siap comel ni, dia pun keluar duduk dekat parking kereta ni, dia tengok. Allah, comel masjid ni. Comel masjid ni. Dia puji masjid. Puji tu kembali pada siapa? Kepada masjid tu kah? Kembali kepada yang buat tadi. Tukang hak buat tu. Dia tu lah. Oh, pandai dia buat. Nak cerita begitu. Comel dia buat. Tapi dengan perkataannya, oh, comel masjid ni. Hakikatnya, puji itu kembali kepada Tuhan dia tu. Maka begitulah Allah puji hamba dia yang banyak taubat. Hakikat puji itu kembali kepada Allah. Itu nama dia Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita habiskan sampai keempat. Yang ketiga, puji hadis bagi hadis. Puji hadis bagi hadis. Puji makhluk bagi makhluk. Puji makhluk bagi makhluk. Puji kita sesama kita. Kita tengok orang tu baik, kita kata dia baik. Kita tengok orang tu banyak ibadat, kita kata dia ni rajin lah buat ibadat. Hebat lah mu bangun malam. Apa resepi dia? Petua dia nak bangun malam, aku pun nak seperti mu juga. Kita puji orang tu. Dengan sifat kebaikan yang ada pada dia. Dengan sifat kebaikan yang ada pada dia, kita puji dia. Dia banyak sedekah, dia banyak baca Quran dan sebagainya. Jadi puji tadi tu hak siapa? Hak orang yang buat baik tu kah? Tak. Milik Allah juga. Milik Allah. Bukan milik kita. Contohnya kita ni, orang kata kita ni rajin solat sunat. Rajin baca Quran. Sebab kita duduk atas masjid, banyak baca Quran. Orang tahu kita ni rajin baca Quran. Orang puji kita. Maka puji tadi tu, bolehkah kita ambil puji tu? Ya, akulah tu. Sebab itulah salah. Orang puji kita, kita tidak serahkan puji itu kepada Allah. Tak serah dengan hati kita. Salah perbuatan tadi. Kerana segala puji ini hanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Tak ada pemilik kita. Tak ada. Walaupun orang puji kita sekalipun, puji itu bukan hak kita. Bukan milik kita, tetapi milik Allah. Itu kata puji hadis bagi hadis. Puji sesama kita milik Allah juga. Milik Allah. Tak boleh kita ambil puji itu semata-mata orang puji kita banyak baca Quran. Orang puji kita alim. Orang puji kita suara sedap azan. Orang puji kita suara sedap Tok Imam. Orang puji kita dengan banyak apalagi sedekah dan lain-lain. Kita ambil pujian tadi, kita letak di diri kita. Salah. Kita kena serahkan. Alhamdulillah, ni semua milik Allah. Suara sedap ni, Allah yang anugerahkan. Aku ni jadi boleh ambil tangan aku, letak duit dalam tabung, rajin sedekah. Tangan ni milik Allah. Tidak ada daya kekuatan melainkan kekuatan itu daripada Allah, taufik daripada Allah. Aku boleh baca Quran banyak ni, kerana daripada Allah, taufik hidayah daripada Allah. Alhamdulillah. Kalau kita letak pujian orang tadi untuk kita saja, ya aku, maka salah. Boleh membawa kepada sifat-sifat yang mazmumah, membatalkan pahala kita. Sebab tak faham hak kita duk kata Alhamdulillah tu lah. Ni Alhamdulillah hak kita duk baca 17 kali sehari, hak wajib atas kita baca. Jadi segala puji milik Allah. Walaupun orang puji kita, puji sesama kita pun milik Allah. Sebab apa jadi macam tu? Bandingnya begini. Kita pergi di kedai perabot. Kita pergi tengok di kedai perabot. Kita tengok, oh comelnya meja ni. Berapa ni meja ni? Tuan kedai tu kata. Tukang ukir meja tu kata, dalam 1,000 ni, Ji, 1,000 ringgit ni. Oh, comel Ji meja ni. Tuan dia, hak tukang ukir tu, bergebah hidung dia. Sebab apa dia bergebah hidung?
Kembang hidung, kembang hidung. Sebab apa? Sebab kita puji meja hak milik dia. Meja hak dia, tukangnya. Jadi kita puji meja. Kembali puji tadi kepada tuan pemilik dia. Sama juga kita puji sesama kita. Dia baik, dia sedekah banyak, dia banyak baca Quran, dia suara sedap dan sebagainya. Kita puji orang ni milik Allah. Sebab orang ni suara sedap. Siapakah yang beri? Allah. Orang ni jadi rajin baca Quran. Siapakah yang memberi taufik hidayah kekuatan pada dia? Allah. Semua milik Allah. Tak ada pemilik kita. Sebab tu segala puji milik Allah. Baik. Jadi faham daripada sini, bila orang puji kita, jangan kita ambil pujian itu terhenti di kita. Serahkan pujian tadi kepada Allah kerana ianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, puji hadis bagi puji hadis bagi qadim, iaitulah kita puji Allah. Kita dapat apa-apa nikmat, alhamdulillah, syukur ya Allah. Hari ni begian. Anak kita berjaya dalam SPM, alhamdulillah ya Allah, mu beri anak aku berjaya. Contohnya, itu kita puji Allah. Maka puji itu milik siapa? Dah kita puji Allah, milik Allah. Hak tu kita faham. Tapi hak kita puji sesama kita tu susah kita nak faham. Sebab itulah kita ambil puji tu hanya letak di diri kita, kita tidak serahkan kepada Allah. Itu salah. Ini hak kita dapat fahami daripada apa yang kita muzakarah pada malam ni. Segala puji milik Allah. Apa dia segala puji? Ada 4 kesemuanya. Semuanya milik Allah Ta'ala. Maka kesemuanya, keempat-empat itu kembali kepada Allah pujian tersebut. Habis kat situ tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung pada pertemuan kita bulan hadapan. Dan rahmat Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.